Bila Nabi SAW sebut tentang perbezaan, Nabi kata umat akan berbeza dan akan berpecah dengan perpecahan yang lebih besar daripada kelompok Yahudi dan Nasrani terdahulu. Tapi di situ Nabi SAW sebut, bila sahabat tanya, jalan mana yang betul, jalan mana yang selamat, Nabi SAW sendiri telah memberikan jawapan jalan yang akan selamat. Iaitu hadis ini digunakan oleh semua kelompok bagi menggambarkan yang aliran mereka yang paling betul. Sebahagian kelompok sufi kan, mereka gunakan hadis ni bagi menggambarkan yang jalan-jalan yang ada banyak-banyak ni jalan yang bukan kebenaran. Semua orang akan cari jalan masing-masing, semua orang akan cuba, akhirnya hanya jalan yang betul satu sahaja, iaitu jalan makrifat dia. Kata sebahagian kelompok sufi. Kata sebahagian kelompok ahli falsafah pula, ahli falsafah punya pandangan pula, manusia ini beragama dengan agama yang dia biasa-biasa, jadi ikut je orang lain. Melainkan orang yang betul-betul menggunakan akal dia, dia menggunakan latihan minda dia sehingga dia dapat mengenali kebenaran. Mereka ini sahajalah yang berada di atas kebenaran. Akhirnya, ahli falsafah kata, ajaran yang betul yang sampai kepada kebenaran adalah ajaran yang ikut Aristotle punya falsafah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pula, okey, pada pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berpegang sebagaimana dipegang oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila Nabi SAW sebut tentang perbezaan, Nabi kata umat akan berbeza dan akan berpecah dengan perpecahan yang lebih besar daripada kelompok Yahudi dan Nasrani terdahulu. Tapi di situ Nabi SAW sebut, bila sahabat tanya, jalan mana yang betul, jalan mana yang selamat, Nabi SAW sendiri telah memberikan jawapan jalan yang akan selamat. Iaitu al-jamaah. Orang yang melazimi jamaah ataupun mengikut jamaah. Apa maksud jamaah? Ataupun apa maksud hadis ni? Baik. Bila Nabi SAW kata 70, dalam penggunaan biasa orang Arab kan, 7 ni nak menggambarkan banyak. Kalau 1 sampai 10, kita nak kata dia dekat hujung-hujung, dekat peak tu, kita kata 10. Antara 10 sampai 100, nak kata 10 yang tinggi-tinggi tu boleh jadi 70, boleh jadi 80, boleh jadi 90 lebih. Arab akan guna perkataan 7. 7 nak menggambarkan yang belah atas, dekat dengan dia punya bumbung. Jadi Nabi SAW kata 70. Dalam persoalan yang kedua pula orang timbulkan, okey dah 70, kenapa pula Nabi SAW sebut 73? Apa signifikan number 3 tu? Ada ulama yang dia kira, mereka kira satu pecahan mazhab-mazhab ni semua berapa banyak, jadi kepada 73. Tapi pada pandangan saya yang lebih tepat adalah di sini Nabi SAW sebut 73 sebab nak bagi gambaran yang perpecahan kamu akan lebih besar daripada perpecahan Yahudi dan Nasrani. Sebab tu Nabi SAW sebut mereka berpecah kepada 71 ataupun 72, kamu akan berpecah kepada 73. Jadi hadis ni nak menunjukkan dia bukan tentang number, tapi nak menunjukkan dua benda. Satu, umat Islam mau tak mahu mereka akan berpecah. Mereka akan pergi kepada banyak aliran yang berbeza-beza. Dan yang kedua, perpecahan umat Islam ni Nabi SAW nak gambarkan lagi banyak daripada Yahudi dan Nasrani. Ini dua iktibar daripada hadis ni. Kadang-kadang kan kita lihat sebahagian orang nak, bila mereka berdebat dengan Yahudi dan Nasrani, mereka bagi gambaran ataupun sebahagian tokoh-tokoh memberi gambaran yang kami tak berpecah macam Yahudi dan Nasrani. Kami kurang berpecah berbanding Yahudi dan Nasrani. Di satu sudut betul, iaitu Al-Quran. Kita tak berbeza pada Al-Quran. Kita pegang pada Al-Quran, mereka berbeza pada kitab mereka. Tetapi di sudut yang lain, ungkapan itu tak betul.
Kerana Nabi SAW bagi gambaran yang kamu akan berpecah lagi besar daripada Yahudi dan Nasrani punya pecah. Lagi banyak daripada mereka. Dan apabila kamu berpecah, yang paling betul kata Nabi SAW adalah al-jamaah, yang melazimi jamaah. Apa maksud jamaah? Jamaah ini merujuk kepada, kalau tuan-tuan ikut kelas sirah yang kita cerita dalam kelas sirah, bila berlaku pertembungan di antara umat Islam, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan para sahabat pada ketika itu mereka mengambil pendirian yang sama. Para sahabat kesemua mereka telah membai'ah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu selepas Sayyidina Uthman. Para sahabat radhiyallahu anhu mengambil pendirian untuk mereka mempertahankan Sayyidina Uthman di hujung pemerintahan Sayyidina Uthman. Para sahabat radhiyallahu anhum mengambil keputusan, kebanyakan mereka mengambil keputusan untuk apabila Sayyidina Hasan menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, mereka bersama membai'ah Muawiyah kesemuanya. Ini jamaah. Bila berlaku pertembungan, mereka mengambil keputusan itu. Baik. Apakah jamaah ni, bila Nabi SAW kata jamaah ni betul, maksud dia setiap zaman kena ikut majoriti. Apakah setiap zaman majoriti sentiasa betul? Tak semestinya. Sebab setelah zaman para sahabat, Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan pemerintahan berbeza-beza mazhab. Dia tak boleh jadi semua mazhab ni betul. Dan zaman Imam Ahmad, kita baca dalam sejarah Imam Ahmad, setelah zaman Mu'tasim, Imam Ahmad pada ketika itu, dia cuba memaksa orang untuk mengikut mazhab Mu'tazilah. Zaman Mu'tasim, Mu'tazilah. Ramai orang yang dipenjara. Al-Buwaiti, murid Imam Syafi'i rahimahullah, dibunuh. Imam Ahmad dipenjarakan. Ramai ulama pada ketika itu mengambil keputusan untuk menyembunyikan mazhab mereka. Mereka beriman bahawa Al-Quran ni kalamullah, macam ahli sunnah wal jamaah. Tapi sebab Mu'tasim paksa mereka mengikut Mu'tazilah, Mu'tasim punya pandangan Al-Quran ni makhluk. Mu'tasim kata mustahil Al-Quran kalamullah. Sebab Al-Quran ni baru. Dia terdiri daripada huruf-huruf dan juga ayat-ayat yang bercantum. Dulu tak bercantum, kemudian dia bercantum. Apabila dia bercantum, ini benda baru. Bila benda baru, dia bukan kalamullah. Dia adalah makhluk ciptaan. Para a'imah sebelum itu, Yazid bin Harun, Ahmad bin Hanbal dan sebagainya, mereka bertegas Al-Quran kalamullah. Zaman Mu'tasim, ramai orang dipaksa untuk mengikut Mu'tazilah. Dan ramai ulama yang akhirnya mereka tak ada pilihan, mereka ikut macam Mu'tasim juga. Ataupun mereka mendiamkan diri, tak bercakap tentang akidah. Imam Ahmad, ketika dia dipenjarakan, dia minoriti. Bismillah. Sebelum tu kan saya nak, sebab ni selingan sikit lah cerita untuk orang yang tengok. Ramai orang duk tanya, saya minum tangan kiri ke minum tangan kiri? Saya tak tahu, banyak orang duk tanya komen, pasal apa minum tangan kiri? Ini saya nak abang, sikit lah selingan, bukan untuk tuan-tuan, untuk orang yang tengok. Ini namanya tangan kanan. Okey, ini namanya tangan kanan. Sebab kamera ni, dia rekod macam selfie. Bila dia rekod macam selfie, tuan-tuan kalau tengok live ke apa kan, nampak macam saya minum tangan kiri. Tapi ya, ini nama dia tangan kanan. Okey. Saya biasa pakai jam tangan kanan. Jadi kalau tuan-tuan tengok saya minum dengan tangan yang pakai jam ni, kira tangan kanan lah. Kamera boleh berbeza. Kamera boleh berbeza. Dia pusing kat sana, dia nampak kat belah lain. Tapi kalau tangan yang saya pakai jam ni, kira tangan kanan lah. Soalan, bismillah. Pakai jam ni kan, sunnah tangan kanan ke kiri? Hah? Sebelum Ustaz kita jawab dengan jawapan ni, siapa ada pandangan pakai jam sunnah ni tangan kanan ke kiri? Macam mana? Lebih baik tangan kanan. Fatwa Haji Mus. Fatwa adik tu kata kanan juga. Tapi banyak orang pakai tangan kiri kan? Ikut selesa. Ada orang sembunyi jam dalam tangan. Okey, tentang jam ni kan, tentang jam. Okey. Dalam hadis,
bihadhihi. Nabi larang pakai cincin dengan wusta dan juga sababah. Jangan pakai jari tengah dengan jari ni. Untuk laki. Perempuan pakailah jari tangan pun tak apa, jari kaki pun tak apa, suka hati. Laki Nabi tak bagi pakai dua jari ni lah. Nabi tak bagi. Nabi sendiri pakai tangan kanan, tangan kiri, dalam hadis riwayat Muslim, jari hujung sekali. Antara sebab dia, antara hikmah dia, apabila Nabi SAW suka bekerja dengan tangan kanan, apa sahaja kerja dengan tangan kanan, memotong dengan tangan kanan, menguli tepung dengan tangan kanan, menjahit baju dengan tangan kanan. Sebab yuhibbu tayammunan, Nabi suka kanan. Jadi bila Nabi suka kanan, maksudnya kalau letak cincin di tangan kanan, dia mengganggu pergerakan bila nak kerja. Bila nak kerja, dia mengganggu. Nak uli tepung, cincin tu ada kat tangan, tepung kan melekat kat celah-celah cincin. Nak sembelih binatang, katakan nak sembelih kambing, cincin tu ada kat tangan kanan, kita genggam, dia kacau kena jari sebelah. Zaman tu orang tak menulis. Nak menulis, pakai tangan kanan, melekat tangan kita atas meja, susah nak tulis. Susah sebab tangan. Jadi mungkin disebabkan itu, Nabi SAW pakai cincin tangan kiri. Sebab tangan kiri, tangan kanan digunakan untuk pergerakan, untuk buat kerja dan sebagainya. Tangan kiri Nabi pakai cincin. Dan bila Nabi SAW masuk tandas, Nabi akan buka cincin tu. Kita tak buka pun tak apa. Sebab cincin kita cincin batu biasa. Cincin Nabi SAW Nabi buka. Sebab cincin Nabi ada tulis Muhammad Rasulullah. Ada tulis nama Allah. Nabi akan buka untuk masuk ke tandas. Dalam sebahagian riwayat disebutkan, kalau Nabi nak masuk, Nabi akan pusing yang ada nama kalamullah tu, perkataan Allah, Nabi akan pusing ke belakang. Nabi akan sembunyikan dia. Dalam sebahagian riwayat. Dalam sebahagian riwayat lain menyebutkan Nabi SAW nak masuk tandas, Nabi buka cincin tu. Jadi itu mungkinlah di antara hikmah Nabi SAW pakai cincin tangan kiri. Balik kepada cerita jam. Jadi sunnah jam kanan ke kiri? Macam mana? Nak kias dengan semua benda lain ke nak kias dengan cincin? Betul lah kot. Wallahu a'lam, betul kot. Cuma jawapan yang betul, zaman Nabi mana ada pakai jam, tak ada sunnah dalam bab ni. Dia pun tak pakai jam. Tapi bagi yang memilih untuk pakai tangan kiri sebab nak mudah tulis dan sebagainya, pada saya tak ada masalah. Sebab Nabi SAW pakai cincin tangan kiri. Antara hikmahnya tangan kanan nak guna buat kerja. Bagi yang nak memilih pakai tangan kanan pun tak ada masalah. Cincin jam dia boleh pakai dua-dua belah. Suka hatilah terpulang. Boleh kias dengan tu. Boleh kias dengan cincin Nabi SAW tangan kiri. Boleh juga kias dengan Nabi suka kanan dalam setiap benda. Ahmad saya bagi jam kat dia. Dia pakai jam. Dia pakai tangan kanan juga. Tapi dia balik sekolah, jam ni penuh pensel punya ni. Sebab dia tulis. Dia tulis pakai pensel. Tangan dia letak atas kertas tu. Tulis, balik je jam daripada kuning. Tali kuning tu dah jadi hitam. Sebab pensel punya ink. Kan? Jadi mungkin untuk yang banyak menulis ni lebih sesuai daripada, mungkin sesuai kiri kot yang banyak menulis. Saya tak kerja pakai pen. Saya kerja pakai keyboard. Jadi terpulanglah masing-masing. Kita kat mana tadi? Ini cerita. Nah, cerita ni lah. Cuma moral of the story ini tangan kanan ya. Jangan tanya soalan dah. Okay, balik cerita kita, sambung. Zaman Mu'tazilah, zaman Imam Ahmad rahimahullah, khalifah paksa orang ikut Mu'tazilah. Jadi zaman tu Mu'tazilah majoriti. Masa kerajaan Fatimiyah di Mesir, masa tu pula Syiah menjadi majoriti di kumpulan di Mesir pada ketika itu. Kemudian ketika itu masa itulah mula sambutan Maulid dan sebagainya. Syiah ni dia pun suka upacara. Banyak upacara dihidupkan. Upacara Karbala dibesarkan dan sebagainya di bawah kerajaan Syiah. Kemudian lama selepas itu, kelompok Hanabilah yang mengikut mazhab Imam Ahmad, mereka pula yang jadi majoriti di Maghrib. Mereka jadi majoriti di Maghrib. Selepas itu pula, datang zaman Ibn Tumad, dia perang dengan mereka. Dan dia menang peperangan itu, dia kalahkan mereka. Asy'ariyah menjadi majoriti pula. Dan dia gunakan kekerasan pada ketika itu. Zaman Lani pula, kalau ikut rakyat,
Mazhab mana Indonesia ikut, mazhab tu majoriti lah. Sebab rakyat dia paling ramai. Dia ada 200 juta. Mazhab apa dia pegang, mazhab tu lah majoriti. Indonesia campur dengan Egypt. Egypt 100 lebih lah, 150. Campur dua negara ni jadi majoriti dah. Orang lain tak boleh nak lawan. Jadi menunjukkan kalau perkiraan dia adalah majoriti berubah-ubah setiap zaman. Ada zaman Hanabilah majoriti, ada zaman Mu'tazilah majoriti, ada zaman Syiah majoriti, ada zaman Asy'ariyah majoriti. Kalau masuk ke tempat tertentu pula, di setiap tempat dia ada mazhab tertentu dia. Jadi nak menunjukkan bahawa kebenaran yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, al-jamaah, ini bukan bererti jamaah bila-bila masa pun majoriti betul. Tidak. Tapi merujuk kepada apa yang disepakati oleh para sahabat. Itu yang betul. Baik. Soalan seterusnya yang kita nak bincang ni. Macam mana nak pastikan kita berada di jalan yang selamat? Macam mana nak pastikan kita berada di jalan yang selamat? Pertama sekali, tak ada yang boleh menjamin keselamatan ataupun tak ada yang boleh menjamin orang itu berada di atas kebenaran melainkan dia kena ikut ar-risalah. Ikut apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut wahyu. Macam mana orang tu jadi Muslim? Nama kata dia sembah Allah Ta'ala, dia Muslim lah kira. Zaman dulu, nanti adalah orang cerita pasal Yahudi, Kristian zaman dulu ni, kita tak payah masuk cerita sejarah bab dulu. Tapi katakanlah orang tu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, itu satu. Kalau dia tak sembah Allah, dia dah bukan Muslim dah. Baik, bila dia sembah Allah, orang akan berbeza pendapat dengan perpecahan yang banyak. Pembawaan masing-masing. Satu, yang memastikan kebenaran mesti ikut ar-risalah. Mesti ikut ar-risalah. Mesti wajib yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada komunikasi dengan kita. Ada benda yang Allah nak bagi tahu kat kita, ada benda yang Allah nak kita buat. Kalau dia tak percaya benda ni, orang itu telah sesat. Bahkan dia telah terkeluar daripada kelompok yang selamat. Ini pertama sekali. Nak jadi Muslim, first sekali, setelah kita beriman Allah Ta'ala tu Tuhan kita, kita beriman bahawa ada benda yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kat kita. Yang Allah nak kita ikut. Dan ada benda yang Allah Ta'ala nak kita buat. Dengan ini kita kena beriman dengan 3 lagi perkara. Iaitu kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Malaikat ataupun Jibril yang menurunkan kitab itu. Dan yang ketiga, Rasul yang menyampaikan kitab itu. Ini dia ada 3 lagi rukun. Yang 3 ni dia bergerak sekali. Tak boleh pisahkan. Malaikat yang menurunkan kitab. Kitab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Rasul yang menyampaikan kitab itu. Sesiapa yang tak beriman dengan salah satu di antara 3 ni, dia kufur. Dia tolak salah satu sahaja, dia kufur. Ada orang Islam yang kata dia tak percaya dengan Quran. Tak ada. Dia akan berkata dia percaya dengan Al-Quran. Apa sahaja ajaran dia, apa sahaja aliran dia, last kali dia kata dia percaya dengan Al-Quran. Ada orang Islam yang kata dia tak percaya dengan malaikat. Tak ada. Semua percaya dengan malaikat. Di mana pintu kesesatan yang pertama? Ada orang Islam yang tak percaya dengan Rasul. Tak. Mereka semua percaya. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kelompok pertama yang sesat. Ni first kali ni. Sebelum kita pergi kepada kelompok-kelompok lain. Adalah kelompok yang anti hadis.